So aku nak bawa korang ke tempat yang best untuk tengok bola sambil makan lepak dengan kawan dekat area Setia Alam. Jom. Now, teh ais ni dia sebenarnya kesedapan dia ikut tempat tau. Jom kita try. Teh ais dia kau weh, creamy rasa teh dia, and then dia tak terlalu manis tapi pekat. Almost. Tengok ni guys. Sikit lagi nak gol. Senegal. Maggi goreng, telur mata. Orang nampak ni telur dia. Okay, jom kita tengok telur dia. Yes. Basic comfort meal. Maggi, makan dengan telur mata yang creamy. Maggi goreng dia pedas, tak terlalu masin. Kita ada roti boom. Roti dia luar rangup, lembut kat dalam. Lepas tu disaluti dengan mentega dan gula. So dari segi rasa memang bagi 1 bintang lah, sebab basic mamak kan, makanan dia semua sedap. Dari segi harga pula, harga dia not bad. So I bagi lagi 1 bintang. Dari segi environment pula, untuk aku suka environment macam ni sebab best lepak dengan member sambil tengok World Cup. So mamak Syekh An Habibie dekat Setia Alam ni I bagi 3/3 bintang 8 Society. 8 Society approve.